Terima kasih partisipasi Anda menonton video dari kami, Geng Ngail. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Okey, untuk pelepasan kali ini saya Warna ada di sini untuk buat pelepasan ikan serta video sebagai bukti pelepasan untuk semua pemancing. Jadi seperti yang kita janji 700 kilo. Okey, ikan ni kita akan bahagi, kita akan timbang dulu di bawah. Kita akan bahagi sama rata untuk ketiga-tiga kolam. Standby geng. Ikan dia saiz elok. Ikan baru, ikan dara. Tak tipu, tak bohong ikan dara semua clean, tanpa luka. Oh. Dalam ni ada lagi Uncle? Uncle, dalam ni ada lagi? Okey. Yang ni tak banyak. So 200 dan ini 100. Okey, dengan lafaz bismillah kita mulakan pelepasan di kolam 2 dahulu ya. Sebab yang ni yang terdekat di lori. Allah. Video pada waktu malam pukul 8 malam dah ni. Saiz, nampak tak? Saiz bila dipegang. Memang saiz saya ranking. Okey, tong pertama. Seterusnya tong kedua. Kolam 2 masih di kolam 2. Oh, punya banyak. Okey. Jadi kita pegang, nampak saiz pegang. Bukan saiz kilo Bukan saiz kilo. Jadi yang ni kita dah kelas cantik. Last. Okey, selesai untuk kolam 2. Jadi kita akan bergerak ke kolam 1 pula. Okey, yang ni video untuk kolam 1. Tong pertama kolam 1. Nak main 2 kilo lebih kan. Tu dia. Nanti dia masuk sendiri. Kita bagi ranking sama untuk kolam 1 pun. Bagi adil semua setiap kolam. Okey, tong kedua. Jangan risau, open pun ada. Banyak juga. Okey, bawa tong, jangan bagi kena tar. Kita jaga kualiti ikan, lepas elok-elok. Okey, selesai kolam 1 dah. Ini ada. Okey, Mal. Pelepasan untuk kolam ketiga. Ya, sudah dapat dulu Standby. 2 tong juga. Okey, kita duduk depan. Nak ikan, kita dah bagi ikan. Jadi yang mana belum booking, cepat-cepat standby hampa booking. Game tengah bulan hujung bulan saya difahamkan kemungkinan kita akan cuti 1 minggu untuk maintenance kolam. Radu. Tegak Mal. Memang semua 2 kilo lebih. Okey, cekok lagi. Alhamdulillah selesai untuk hari ni. Kolam 3. Kita jumpa pada hari Isnin 21 hari bulan 4 2025. Okey, selesai dah. Okey, kita dah standby untuk pelepasan ikan untuk game kita pada hari Isnin. Jadi saya ulang di sini, game kita pada bertarikh 21 hari bulan 4 2025. Ini kali pertama saya ikut serta dalam pelepasan ikan. Okey, kita dah standby, dah asing siap. Yang ni ikan untuk kolam 3, 2 tong. Dan yang ni kolam 1, 2 tong juga.
Kita dah kelas dah, bagi sama rata ikan. Semua dah timbang. Okey, kolam 1 dan ini kolam 2 punya. Gelap sikit. Padat ikan yang ni padat kolam 2. Jadi kita dah standby. Dalam satu video lagi saya akan buat supaya video dia tak panjang sangat. Okey, kita akan mulakan pelepasan. Bermula kolam 2, kolam 1 dan kolam 3. Kita akan lepaskan yang ni dulu.